Siapa yang lengan besar tu? Sini, Mimi nak bagi tahu 3 risiko kalau lengan korang tu besar. Yang pertama, kulit bawah lengan korang ni boleh jadi bergesel tau kalau korang bergerak. Lama-kelamaan dia jadi kemerahan, ruam dan juga melecet dekat lengan. Yang kedua, korang susah nak cari baju yang sesuai sebab dekat lengan terasa ketat. Lagi-lagi kalau korang pakai baju lengan panjang. Yang ketiga, kalau lengan korang lebih besar daripada bahagian badan yang lain, nanti bentuk badan korang tu nampak tak sekata dan korang akan hilang keyakinan diri. Jadi, kalau korang tak nak dapat risiko, macam Mimi cakap tadi, korang cepat-cepat kecilkan lengan korang, okey? Macam biasa, bagi siapa yang nak kurus dengan lebih laju dan cepat, korang boleh try 2 produk VistaFit ni. Yang biru ni adalah meal replacement, iaitu pengganti sarapan pagi dan makan malam. Ia bantu untuk kurus, bantu untuk kenyang lama, rendah kalori, naikkan metabolisme, turunkan berat badan dan inci loss. Dan yang hijau ni pula adalah fiber detox yang ada ekstra 9 enzim. Ia bantu untuk elak berat badan, ia bantu untuk elak tambah berat, bantu elak berat staf, bantu melawaskan, bantu elak sembelit dan bantu buang toksin yang berlebihan. Cara guna dan ilmu cara makan lengkap percuma kita bagi sekali. Jom tengok feedback yang dah berjaya. Saya dah guna sebanyak 9 botol VistaFit dan 6 kotak Vivitos. Sekarang ni dah turun 13 kilo. Anda boleh dapatkan 2 produk VistaFit ni di beg kuning sekarang.